berat lah rasa Berat benda lah, ni. tak lah Suria aku Tapi kata. tapi kau berjaya untuk dapatkan master kan? Yes, aku jadi dapat masukkan master. Tapi agak lewat sikit daripada kawan-kawan lain lah. Tapi ada kawan aku dah buat degree dulu. Aku dah baru nak buat. Tapi lepas tu aku terus direct buat master lah. Okay. Degree dulu, degree apa? Aku degree business. Business. Master pun master business. Aku master business. Okay. Untuk master ni, aku drop out lah. Okay. Untuk degree aku. 2 kali aku drop out. So sebab masa aku habis diploma tu, macam kita off record tadi lah. Aku kena lansaikan hutang aku dengan kerajaan. So aku berhenti masa semester 3. Okay. So aku teringin sangat nak tahu proses kau untuk ambil master tu sebenarnya macam mana? Tak, dia proses tak ada. Dia macam because masa tu pun PKP kan. Tak, aku rasa macam why not aku sambung kot. Sebab PKP kau online. Aku manfaatkan online tu lah. Sebab bila online kau tahu lah, dia tak sesusah macam kalau kau fizikal kan. So aku rasa tak apa lah, aku dah habis ni, aku terus lah buat. Alright. Dan the thing is, ramai orang tanya kenapa. Ni aku cerita kat aku kena cakap, aku kena disclaimer kepada budak-budak yang mana-mana rasa pelajaran tak penting. Okay.